Scammer makin lama makin meluas, scammer makin lama makin meluas dan semua. Mereka menggunakan video ustaz. Ustaz minta video ustaz. Dan mereka menggunakan video ustaz. Bila ustaz bercakap tentang rezeki, dia ambil, dia capture video ustaz, kemudian dia letak, dia paparkan dalam dia punya konten, kemudian dia letak dalam di Facebook. Dan ramai ustaz kita tuan-tuan, ramai orang yang terkena, termasuk anak murid ustaz sendiri terkena. Kita dan pihak Rizkin semua elankan, membuat makluman pemberitahuan setiap hari 3 kali, pagi petang malam, tapi masih lagi ramai orang yang tidak peka tentang ni. Dia tengok gambar ustaz, dia tengok video ustaz, terus dia kontak, padahal nombor yang dia kontak adalah nombor Indonesia. Nombor dia kontak adalah bukan nombor Malaysia. Kalau ada nombor Malaysia pun semua, pastikan itu adalah nombor ustaz ataupun nombor Rizkin. Dan ada orang hantar pada ustaz, dia kontak nombor Malaysia, dia tanya dia ada kat siapa awak ni, dia jawab saya Ustaz Syahrin. Tuan semua. Jadi kalau tuan-tuan nak confirm dengan Rizkin. Sila confirm dengan Rizkin. Sebab kaedah untuk tarik wang gaib apa semua ni bukan resmi ustaz tuan semua. Bayar 300 setengah dapat 30,000.